Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nabil Iman bin Jasmadi, merupakan pelajar ijazah sarjana muda Bahasa Arab dengan pendidikan daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, baiklah. Nama kit media ataupun bahan bantu mengajar yang saya cipta ini adalah namanya Mufradat Booster. Okey, Mufradat Booster. Okey, seperti mana kita dapat lihat sini lah. Okey, baik. Sebelum itu, sebelum saya pergi lebih jauh, jom kita memperkenalkan apa Mufradat Booster. Okey. Yang pertama, jom kita lihat kepada objektif dia itu sendiri. Yang pertama, kita memperkukuhkan penguasaan mufradat pelajar. Okey, supaya kita tahulah, dalam penguasaan bahasa asing ini, perkara paling asas adalah penguasaan mufradat ini. Apa itu mufradat? Mufradat adalah kosakata bagi sesebuah bahasa. Okey, iaitu bagi bahasa Arab lah. Okey, yang kedua, meningkatkan daya ingatan pelajar melalui permainan interaktif. Okey, di dalam ini juga terdapat permainan-permainan yang telah direka, yang telah di-generate secara langsung menggunakan website-website yang ada. Okey, seperti Wordwall, seperti aplikasi-aplikasi website yang lain lah. Okey, kita akan lihat kejap lagi. Okey, seterusnya yang ketiga, menggalakkan pembelajaran kendiri dan perpustakaan pelajar. Okey, iaitu kita menggalakkan lagi lah, pelajar ini boleh akses kita punya website ini di mana sahaja. Okey, apabila pelajar itu mempunyai akses internet dan device, mereka boleh akses bahan bantu mengajar ini di mana-mana sahaja, di rumah maupun di luar rumah. Okey, yang seterusnya, menggalakkan memupuk minat dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa Arab. Okey, supaya kita ni lah dapat meningkatkan lagi minat pelajar. Bila pelajar itu minat tentang mata pelajaran ini ataupun bahasa ini, maka secara langsung ia akan merangsang mereka punya kemahiran mereka untuk lebih mahir dan cekap dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya adalah guru dapat menilai dan memantau kemajuan pelajar secara digital. Okey, jadinya secara tak langsung guru dapat menilai pelajar ini di mana saja. Tidaklah berlaku dalam kelas saja, malah di luar bilik belajar pun boleh berlaku. Okey, seterusnya mari kita lihat golongan sasaran. Okey, saya senaraikan di sini 4. Yang pertama, pelajar sekolah menengah rendah di sekolah agama dan kelas aliran agama. Okey, yang kedua adalah penutur bukan bahasa asli, di mana BBM ini boleh digunakan kepada orang yang ingin belajar bahasa Arab, di mana bahasa Arab merupakan bukan bahasa ibunda mereka, tetapi mereka ingin menguasai bahasa ini kerana bahasa ini juga sering digunakan di antarabangsa. Okey, jadi mereka boleh gunakan kit media ini untuk membantu mereka menambah kosakata dan memantapkan lagi penguasaan mereka terhadap kosakata. Okey, yang ketiga, sesuai semua peringkat umur yang ingin menguasai bahasa Arab. Okey, dan yang sesuai lah daripada kanak-kanak itu peringkat sekolah rendah, tadika, sekolah menengah ataupun universiti. Jadinya jika mereka mempunyai keinginan, okey, tetapi mereka rasa macam bosan untuk baca buku, jadi mereka boleh akses BB ini supaya boleh membantu mereka dan menarik minat mereka dalam menguasai bahasa Arab. Dan seterusnya, khusus pelajar sekolah menengah bersesuaian silibus terkini, iaitu KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah, okey, yang dilaksanakan di SMK iaitu bagi kelas aliran agama KAA, dan di SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Okey, seterusnya dan sesuai dengan kurikulum bersepadu dunia KBD yang dilaksanakan di SABK di seluruh Malaysia. Baiklah, seterusnya implikasi inovasi. Inovasi kit media BBM bahasa Arab yang dibangunkan dengan gabungan pelbagai platform digital seperti Canva, GameKit, Wordwall dan GameLab. Okey, berikut adalah website yang saya gabungkan supaya mencipta kit media ini. Okey, dapat memberi implikasi positif kepada pelajar, guru dan juga bidang pendidikan bahasa Arab secara keseluruhan. Okey, seterusnya implikasi terhadap pelajar. Inovasi ini memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai kosakata bahasa Arab secara lebih menarik dan berkesan, iaitu dengan penggunaan elemen visual, animasi dan permainan interaktif, membantu meningkatkan motivasi pelajar serta menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Ini secara tidak langsung menggalakkan pembelajaran kendiri dan meningkatkan daya ingatan terhadap mufradat yang diajar. Secara tak langsung, kita dapat mengetahui pelajar ini akan akses pada bila-bila masa sahaja, kerana mereka rasa macam tidak cukup masa yang ada dalam kelas, maka mereka akan mengulangi permainan-permainan ataupun kit media ini di rumah ataupun di luar bilik belajar. Seterusnya, implikasi terhadap guru. Okey, bagi guru, inovasi ini menyediakan satu sumber bahan bantu mengajar yang sistematik, fleksibel dan mudah diakses. Guru dapat menjimatkan masa penyediaan bahan mengajar dan dalam masa yang sama memperoleh maklum balas serta penilaian kemajuan pelajar secara langsung melalui kuis dan permainan yang disediakan. Inovasi ini juga membuka ruang kepada guru untuk menerapkan kaedah PDPC yang lebih kreatif dan sesuai dengan keperluan murid abad ke-21. Okey, baik, seterusnya.
implikasi terhadap kurikulum dan pengajaran bahasa Arab. Media ini menyokong pelaksanaan kurikulum berasaskan teknologi dan kemahiran abad ke-21 dengan mengintegrasikan pendekatan gamifikasi dan bahan digital yang interaktif. Inovasi ini menyumbang kepada pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan berkesan. Ia juga boleh dijadikan contoh ataupun model dalam pembangunan bahan inovatif untuk subjek bahasa lain, terutamanya dalam aspek pembangunan asas seperti kosakata. Okey, baiklah, kita teruskan dengan isi kandungan. Okey, untuk makluman para juri dan penonton bahawa kit media ini atau BBM ini merangkumi 7 tajuk yang dipilih. Bukan tajuk yang paling diminati, tajuk yang paling menarik, digunakan di silibus sekolah juga. Iaitu yang pertama, Ana wa Usrati, yang bermaksud saya dan keluarga saya. Seterusnya, Madrasati, sekolah saya. Yang ketiga, Ana askunu huna, saya tinggal di sini. Yang keempat, Hal ta'rifu hiwayati, adakah kamu tahu hobi saya? Yang keempat, yang kelima, Amali fil mustaqbal, cita-cita saya pada masa hadapan. Yang seterusnya, Al-Muwasilat, iaitu pengangkutan. Yang terakhir, Al-Makulat Asy-Sya'biyah Al-Malaysia, makanan-makanan tradisi di Malaysia. Di mana mufradat ataupun kosakata yang digunakan adalah yang berkaitan dengan topik-topik tersebut. Macam misalnya keluarga, kita ada ayah, kita ada suami, kita ada isteri, anak, cucu dan pelbagainya lagi. Perkataan-perkataan itu memudahkan kita ataupun pelajar untuk menghafal dan digunakan ketika komunikasi ataupun menulis ataupun sebagainya. Seperti mana kita tahu, dalam bahasa ini mempunyai 4 kemahiran asas, iaitu kemahiran bertutur, kemahiran menulis, kemahiran membaca dan kemahiran mendengar. Jadi apabila mereka menguasai mufradat ini, maka mereka dapat mengaplikasikan keempat-empat kemahiran ini. Baiklah, secara tak langsung di sini juga, kalau para juri ataupun para penonton perasan, kotak-kotak ini bukanlah kotak yang kosong, di mana guru boleh memilih topik ataupun tajuk yang ingin mereka ajar pada pembelajaran tersebut. Misalnya, saya pilih tajuk Ana wa Usrati dan saya tekan perkataan tersebut. Maka secara tak langsung slide ini akan dibawa terus kepada tajuk yang ingin diajar. Misalnya, saya tunjuk contoh sekali lagi. Kita teruskan sehingga jumpa ke bahagian ini. Ini adalah bahagian kuis. Sebelum itu, kalau kita perasan di bawah ini terdapat logo rumah. Logo rumah ini menunjukkan bahawa selepas sahaja kita selesai membuat pengajaran dan aktiviti permainan kuis tersebut, kita boleh kembali pada ruangan utama. Jadi kita dapat lihat, guru tak perlu tergopar-gapar untuk mencari page mana page dia yang tajuk yang kita nak seterusnya. Tidak perlu. Jadi dengan menekan tombol rumah tersebut, maka guru akan dibawa ke ruangan utama ini. Maka guru boleh memilih tajuk ataupun topik yang ingin mereka bawa pada pelajaran yang seterusnya. Misalnya kan saya tekan tajuk Al-Makulat Asy-Sya'biyah, maka guru-guru akan dan pelajar akan dibawa terus ke muka surat Al-Makulat Asy-Sya'biyah ini. Baiklah. Jadi saya akan kongsikan kepada para juri dan para penonton tentang kit minyak ini. Baiklah. Seperti yang saya kata sebentar tadi, terdapat 7 tajuk topik yang berkaitan dalam bahan mata mengajar ini. Jadi dalam setiap ini, tiap-tiap ini mempunyai permainan yang pelbagai, yang dicipta daripada website-website yang pelbagai. Tidaklah semua ini daripada website yang sama dan bentuk penilaian pun berbeza supaya pelajar tidak bosan dengan grafik dan permainan yang sama. Misalnya kita mula dengan Ana wa Usrati. Seperti kita dapat lihat di sini, ini adalah mufradat ataupun kosakata yang terdapat dalam tajuk Ana wa Usrati. Misalnya di sini, walidun, bapa, walidatun, emak dan sebagainya lagi. Saya ringkas. Ini adalah perkataan-perkataan yang terdapat dalam tajuk ini. Dan berikut adalah kesinambungan dan sambungan bagi tajuk tersebut. Jika selepas guru menerangkan bersama pelajar, seperti misalnya saya berikan situasi, kita memfokus pada kemahiran membaca, maka guru akan sebut dan pelajar harus ulang. Misalnya kan, guru menyebut jaddun, pelajar mengulang jaddun sebanyak 3 kali sehingga mereka lancar. Jadi secara tak langsung pelajar dapat mempelajari bahasa Arab dengan menyebut sebutan makhraj ataupun dengan sebutan yang sebenar. Kita boleh menyesuaikan pembelajaran itu mengikut objektif pembelajaran yang digunakan pada hal kejadian. Kalau misalnya kemahiran mendengar, makhraj istimak, maka guru-guru akan sebut, pelajar akan ulang ataupun tulis perkataan tersebut di kad ataupun papan. Secara langsunglah kita boleh sesuaikan. Tetapi kalau mengikutkan apa yang ingin kita gunakan di sini seperti yang disediakan, selepas saja tamat guru menerangkan tentang kata-kata yang terlibat, guru akan terus ke page yang seterusnya. Itu hayyan al-am. Jom kita main. Maka apabila guru menekan simbol ataupun gambar hati ini, maka ia akan keluar ke sini. Maka guru akan dibawa ke page yang selanjutnya, iaitu page permainan yang terdapat. Misalnya di sini, macam misalnya ini saya menggunakan Game Lab dalam pembelajaran tersebut. Misalnya saya masukkan nama. Baik. Seterusnya kita tunggu loading. Baik, permainan ini berasaskan mezrana. Supaya kita dapat lihatlah, dia amat menarik. Kita boleh kawal arah kiri dan kanan untuk kita melengkapkan misi tersebut. Di mana apabila kita dapat menangkap bola cahaya tersebut, kita akan jawab soalan-soalan yang terdapat. Baik, misalnya begini. Kita boleh kawalnya begini. Begini. Kita dapat cahaya tersebut dan dia akan keluar soalan. Jadi soalan ini berkaitan dengan apa yang kita belajar sebelum tadi. Dan di sini kita dapat ada masa. Macam misalnya Hafidun. Hafidun maksud cucu.
Kalau betul ia akan jadi begini. Okey, baik. Dan kita boleh terus ke mencari okey cahaya-cahaya yang ada lagi. Okey, saya mencari. Okey, di sini ada. Kita dapat menarik lah. Kita dapat main, mencari. Ni kan gitu. Kita dapat poin yang dapat kita betul. Kita ambil yang telah dicapai. Jadi belajar rasa berseronok di permainan ini. Okey, secara langsung dia dapat main dan belajar. Bagi apa pelajaran dia tersebut. Jadi pada harus menyelesaikan dengan mencari cara yang tersembunyi. Okey, supaya mereka dapat bertemu dengan semua warna-warna yang ada itu. Seperti inilah, mereka harus selesaikan sehingga mereka dapat menjumpai semuanya sekali. Okey, baik, ada yang seterusnya. Okey, kita cakap ini. Okey, baik. Okey, boleh. Okey, apa boleh? Okey, bagus. Kita betul beginilah. Okey, baik. Kita dapat tengok poinnya akan bertambah di situ. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada part yang seterusnya. Okey, bila selesai, kita kembali pada page yang asal dan kita tekan logo rumah. Okey, baik. Kita tekan pada logo rumah. Okey, dan kita kembali pada page halaman yang ini kembali. Okey, seterusnya kita lihat pada madrasati, iaitu rumah saya. Okey, sekolah saya. Okey, di sini seperti ini. Okey, ini kalimahnya. Okey, saya jangan terlaju lah. Okey, dan seterusnya kita terus ke metode permainan yang tersedia di sini. Okey, di sini menggunakan aplikasi yang lain. Okey, jadi kita lihat sama-sama lah. Okey, okey, misalnya begini. Okey, jadi dari sini adalah bentuk kuis. Okey, di mana pelajar diminta untuk memilih gambar yang bersesuaian dengan perkataan yang terpampang atas. Misalnya maktabatun yang bermaksud perpustakaan. Maka pelajar akan mencari gambar tersebut dan sesuaikan dengan perkataan tersebut dan seterusnya. Fa'atun, hewan. Okey, seterusnya mirhat. Okey, itu kalau betul. Kalau salah dia macam mana? Jadi beginilah. Okey, dia akan kurang nyawanya di situ. Okey, seterusnya muhtabar. Apa maksud muhtabar? Bermaksud makmal. Okey, makmal. Okey, betul. Okey, baik. Seterusnya kita terus kepada topik yang seterusnya. Okey, kita kembali. Okey, contohnya misalnya anak askunu huna. Okey, baik. Ini adalah gambar bagi kalimah yang keempat. Okey, dan dia adalah sambungan juga dengan tajuk yang kedua. Yang seterusnya itu al-hasilat, iaitu pengangkutan. Okey, saya menggabungkan permainan ini kepada satu platform sahaja supaya kita di sini kita menilai mereka punya ingatan mereka kalimah-kalimah juga mengikut kumpulan-kumpulannya. Okey, dan kita lihat di sini. Dan ia juga menggunakan word wall. Okey, baik. Misalnya kita main. Okey, jadi kita lihat sini. Okey, saya tak langsung dia akan cek perkataan yang betul dan perkataan yang salah. Dan akhir sekali, dia akan keluarkan markah daripada jawab soalan tersebut. Okey, baiklah, seterusnya. Kita tengok kepada bab yang seterusnya. Okey, tadi kita dah anak wa'uswati, madrasati, anak semuhuna, seterusnya al-muwasilat. Seterusnya kita tengok pada hal ta'rifu hiwayati. Okey, hal ta'rifu hiwayati iaitu mengenai dengan hobi saya. Baiklah, jadi kita tengok permainan yang disediakan di sini. Menggunakan word wall juga. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, di mana pelajar harus meneka huruf tersebut dan disusun ia menjadi perkataan yang bersesuaian dengan topik tersebut. Misalnya begini, tekan sahaja kan, jika benar dia akan keluar begini dan dapat markah. Baik, seterusnya. Misalnya kalau betul, kalau salah macam mana? Okey, dah akan begini. So, dah akan pilih yang betul, pelajar akan menjawab sehingga betul. Okey, soalan semua ada 20 soalan. Baiklah, seterusnya. Kita tengok kepada tajuk amal di fil mustaqbal, cita-cita saya. Okey, baik. Amal di fil mustaqbal adalah gabungan tajuk riwayati dan amal di fil mustaqbal. Okey, mereka menggunakan permainan yang sama jugalah. Okey, saya menggabungkan dia dalam permainan yang tadi. Okey, seterusnya yang terakhir adalah al-makulat asy-sya'biyah. Okey, al-makulat asy-sya'biyah itu makanan tradisi raya Malaysia. Okey, baik. Ini adalah perkataannya. Jom kita lihat permainan yang digunakan, di mana permainan ini di situ menggunakan gimmick. Okey. Saya masukkan nama. Okey, kemudian join. Baiklah, jadi yang dekat sini, okey, mereka akan diberikan poin ataupun energi untuk mereka bergerak. Okey, jadi misi mereka dan mereka harus menyelesaikan untuk mendapatkan tahap tinggi yang paling yang mereka mampu. Okey, jadi misalnya kan, kita mula ke sini. Okey, sini apa ni, warna ungu ni adalah untuk mengawal dia punya pergerakan depan dan belakang. Hijau ni adalah untuk lompat. Okey. Jadi kita dapat lihat height tu, ketinggiannya. Okey, kat sini dia akan memberi peringatan bahawa energi tu telah berkurang, maka kita boleh berjalan selagi energinya yang warna biru ini tidak kosong. Okey, misalnya begini saya bergerak. Okey, go lompat lagi. Baik, ini misalnya ni terus. Okey, baik.
Okey, stage pertama. Okay, sampai kan. Okay, terusnya. Okey, terus. Okey. Jadi sampai sini. Bila tenaga habis maka kita harus jawab soalan. Jadi soalan ini sebenarnya dibina berkaitan dengan topik kita al-maqla asyad. Misalnya di sini. Gambar ini adalah gambar roti. Jadi apa kamu padatnya? Untuk al-fuisu. Maka kita akan dapat energi. Okey, seterusnya asyai bermaksud A. Okey, seterusnya. Okey, di sini ada gambar apa? Gambar mantu. Okey, misalnya kita tunjuk dia salah macam mana? Okey, kalau salah contoh gambar ini adalah gambar buah-buahan. Maka kita akan khautawat. Salah. Maka dia akan bagi jawapan yang betul. Okey, jadi kita boleh teruskan dengan jawab soalan yang lain. Okey, gambar sini yang betul adalah al-khautawat. Okey, seterusnya kami sudah dapat tenaga banyak. Misalnya dah 4000 maka kita boleh teruskan pergerakan kita. Okey, terus. Okey, sehinggalah kita dapat puncak yang paling tinggi. Okey, sini. Okey, tinggi dan terus tinggi. Okey, cabaran ni makin tinggi makin mencabar. Okey, inilah. Okey. Okey. Sini mencabar, okey, makin kecil. Okey. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh maka nyawa akan okey, beginilah. Okey. Okey. Sehinggalah jumpa puncak yang paling tertinggi. Baik. Jadinya, apabila kita dapat selesaikan semua permainan yang ada ini, okey, permainan yang disediakan ini. Okey, semua ini kita dapat lihatlah. Okey, ini ada rivernya. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.